Okey, Tuan CEO Mailud. Yes, Azim. Okey. Ni ada soalan khas untuk penjawat awam. Ya. Penjawat awam ni kita tahulah ada orang ada kelebihan apply mana-mana loan kan. Kita dapatkan dana pinjaman. Akan tetapi seandainya dia dah tak dapat nak buat pinjaman dengan mana-mana bank, adakah ruang lain yang diorang boleh dapatkan dana pinjaman untuk diri mereka sendiri? Okey. Hanya untuk penjawat awam saja. Itu kelebihan sebagai penjawat awam kerana sekiranya mereka gagal dengan bank, mereka masih boleh dengan koperasi. Dan penjawat awam kalau dia permanent, dapat kontrak, dia terus boleh buat pinjaman dan dapat payslip dan kalau dia kontrak juga, ada yang bank terima 3 bulan kontrak, ada yang 6 bulan, ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Tetapi kelebihan penjawat awam memang kalau tak boleh daripada bank, dia masih boleh buat pinjaman melalui koperasi, tetapi merujuk kepada laporan pelapor kreditnya, laporan sikris, laporan sitas, laporan ekspedien, laporan SPK. Kalau nak mudah, minta penjawat awam yang gagal di bank itu dapatkan laporan My Pocketnya, kita akan dapatkan laporan-laporan yang dia perlukan dan kita akan beri konsultasi dan kita akan mendapatkannya dana daripada bank ataupun koperasi yang masih boleh dia dapatkan dana. Okey, Azim, nasihatkan pelanggan untuk pergi dapatkan laporan My Pocket.my sekarang. Okey, baik.